Saya mewakili tim USM datang untuk membawakan bengkel transformasi ilmu untuk smart farming. Siapa yang dekat sini memang minat sains, subjek sains? Ramai juga lah kan? Tahu tak apa itu IoT? Oh, hebat lah. Internet of Things tu apa dia? Dengan TV. Tapi kita duduk dengan KL. TV tu duduk dengan Kedah. So kita control internet saja. Hebat lah kot. Sayur makan tak? Betul ke ni? Betul ke makan sayur? Kalau betul tu bagus. Sekarang ni dunia dah semakin moden. So kita tak perlu cucuk tanam sendiri-sendiri, tengok dengan mata ataupun rasa-rasa sahaja. Kita ada bantuan teknologi moden. Adik-adik pernah berkebun tak? Siapa yang minat bercucuk tanam? Satu, okey. 2 grup, 3 grup. Okey. Kita nak modernkan kita punya pertanian. Kita nak buat sendiri, kalau besar kebun tu kita tak mampu nak buat sendiri. So kita kena pakai kamera, kita kena pakai sensor. Tool kebun kita siap dengan phone, dengan apps kita. Tapi hari ini hanyalah pengenalan simple saja untuk kita belajar macam mana kita pasang dan kita sambung, dan akhirnya kita boleh test penjelitan. Kosong, selepas masuk 80 sikit ke banyak? Banyak. Maksudnya tanah tu lembap ke kering? Lembap. Lembap kan? Lembap kan? Betul lah. Kita cukup tak payah tambah. Assalamualaikum. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Sains Malaysia yang sudi mengadakan bengkel perkongsian pintar mengenai smart farming kepada murid di SK Sarjana Indah ini. Kami berharap agar pada masa akan datang, jalinan dan jaringan ini akan berpanjangan. Ribuan terima kasih dan penghargaan kerana membenarkan kami dan memberikan kerjasama untuk mengadakan aktiviti transformasi ilmu pertanian pintar atau smart farming kepada anak-anak murid-murid pelajar sekolah Kebangsaan Sarjana Indah Nimbung Tebat. Hari ini saya dapat belajar bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dalam pertanian lah. Dapat juga belajar macam mana untuk menggunakan coding, macam mana kita dapat buat wiring apa semua tu. Hanya menggunakan teknologi untuk kita tahulah penyebabkan atau sebagainya lagi. Berkaitan dengan program Smart Farming, di sini kita ada subjek pertanian, sangat sesuai untuk kita upgrade teknologi berkaitan dengan pertanian untuk masa depan, insya-Allah. Semoga berjaya. Tapi hari ni faham sikit kot. Faham makna coding. Modul tu pun kami simpan untuk guna nanti. Sekarang dah faham kan? Sekarang ni dia punya controller tu, apa kelebihan yang ada? Lebihan dia kalau boleh tengok dia punya kelembapan. Selain daripada tu. Yang ni untuk kelembapan je dulu. Sebab apa dia boleh untuk kelembapan saja? Sebab sensor tadi kan cikgu yang beritahu pakai sensor yang tu saja. Kalau nak advance lagi, tukar sensor. Kita tukar sensor, kita program semula. Ya. Saya mewakili pihak USM berterima kasih kepada pihak sekolah SMK Kampung Selamat kerana sudi untuk bekerjasama dengan kami melalui geran community at Madani ini. Bengkel Smart Farming USM dan SMK